Guys, kalau korang memang gunakan kenderaan 4 roda dan ke atas untuk buat perkhidmatan Lala Move ni, contohnya macam kereta ke, 4x4 ke, van ataupun lori sekalipun, aku nak kongsikan dekat sini antara tips untuk jimatkan penggunaan minyak. Okey. Sebab income yang kita dapat tu, okey, kita boleh kurangkan daripada segi costing dan kita boleh absorb segala costing-costing yang terlibat tu sebagai kita punya income. Okey. So pada korang yang bawa kenderaan-kenderaan 4 roda dan ke atas tu, korang kena tengok video aku ni sampai habis. Alright. Sebelum tu guys, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan button like dekat bawah ni. Aku akan kongsikan 9 tips untuk jimatkan minyak untuk korang yang bawa kenderaan 4 roda ke atas ni. So, let's go. Baik, jom kita straight to the point. Yang pertama sekali sebelum korang nak start buat Lala Move tu, right, pastikan korang punya kenderaan tu dikosongkan terlebih dahulu. Kalau ada apa-apa barangan yang ada dekat dalam kereta, contohnya macam kasit, okay, stroller untuk anak ke, ataupun barang-barang tools yang lain yang tak diperlukan semasa nak buat kerja-kerja delivery ni, better keluarkan dulu. Okey, sebab lagi berat barang yang korang bawa tu, lagi banyak minyak yang akan kereta korang makan. Okey, so tips yang pertama, kosongkan dulu kereta. Pastikan kereta dah kosong, dah tak ada barang-barang berat yang lain, barulah korang start. Yang kedua adalah pastikan tekanan tayar anda tu berada pada tahap yang betul. Benda ni nampak biasa je sebenarnya, tapi kritikal dari segi fuel consumption. Bila tayar korang tu kurang angin, permukaan yang bersentuh antara tayar dan juga jalan raya akan jadi lebih besar. Bila surface area ni besar, maka rolling resistance antara tayar dan permukaan jalan akan jadi lebih tinggi. Untuk melawan rolling resistance ni untuk bergerak, enjin korang perlu keluarkan lebih power untuk tolakkan kereta ni ke depan walaupun menggunakan kelajuan yang sama. So bila korang buat perkhidmatan Lala Move ni, faham-faham je lah. Okay? Barang-barang yang kita bawa dalam kereta kita tu bukannya ringan-ringan. Okay? Kalau dapat yang ringan tu memang luck lah. Tapi dapat barang-barang yang berat tu, campurkan lagi dengan job-job kapit yang lain. Okay? Kereta kita boleh menjadi tekanan yang sangat tinggi. Lebih-lebih lagi kepada enjin kita. Ada research yang menunjukkan tekanan angin yang kurang daripada 10 PSI seperti yang direkomendkan akan meningkatkan penggunaan bahan api lebih 3%. So, berapa tekanan angin yang sesuai untuk kenderaan korang ni? Setiap kenderaan mesti ada dekat pilar bahagian kereta ni. Alright, dekat sebelah sini bila korang buka je pintu, dia akan ada dekat tepi ni. Korang boleh check dekat pilar kereta tu, dekat situ ada stiker. Dan korang boleh check, alright, berapa tekanan yang sesuai yang direkomendkan untuk kenderaan masing-masing. Okay, so bila korang pergi isi minyak tu, seminggu sekali tu, check lah, alright, korang punya tekanan angin. Bila tekanan angin berada pada tahap yang betul, secara tak langsung, kita boleh jimatkan penggunaan bahan api juga. Alright, tips yang ketiga adalah ambil job dalam radius 3 hingga 4 km sahaja. Okey, bagi mengurangkan kita punya costing yang lebih tinggi. Sebab lagi jauh korang pergi, lagi banyak penggunaan minyak yang korang gunakan. So, make sure job-job yang masuk tu dalam 1, 2, 3, paling maksimum 4 km lah. Alright, kita boleh pergi pick up. Okay, selain daripada tu, dia akan makan kos yang tinggi. Okay, so elakkan untuk ambil job-job yang terlalu jauh, right, semasa korang nak pick up job tu. Tips yang keempat adalah cari lagi satu order selepas kita dah dapat order yang pertama. Okey, mana kata ini adalah double job ataupun job kapit. Mesti korang kena ada 2 job untuk hantar ke arah yang sama. Okey, supaya kita boleh kurangkan kos dan secara tak langsung kita boleh kejar kita punya target income pada hari tu. Okey, make sure ambil job mestilah jalan yang sehala sahaja. Elakkan ambil job satu barat, satu ke timur. Okey, make sure satu ke barat, satu lagi pun ke arah barat juga.
Okey, supaya kita tak melambatkan proses penghantaran untuk barang yang kedua tu. Baik, tips yang kelima adalah amalkan predictive driving ataupun kita panggil sebagai memandu dengan menjangkakan apa yang bakal berlaku dekat depan. Sebagai contoh, kita dah tahu depan kita ni ada traffic light yang tak lama lagi dia akan bertukar menjadi merah. So, janganlah korang pecut kereta untuk melepasi traffic light tu. Okey, kalau korang memang dah jangka kan korang tak boleh lepas traffic light hijau tu, so daripada jauh korang dah tekan dah brake awal-awal. Okey, sebab bila korang tekan brake last minute, secara tak langsung dia memberikan pressure kepada korang punya kereta dan makan bahan api yang lebih. Okey, dan lagi satu, bila korang nak naik bukit kan ataupun jalan yang curam, right, make sure korang daripada jauh dah tekan dah minyak untuk bagi power kepada korang punya enjin tu, okey, untuk naik bukit ataupun curam tu lebih awal. Sebab bila korang tekan last minute waktu korang nak naik bukit tu, okey, nak naik bukit macam ni kan, baru korang tekan minyak, dia secara tak langsung akan menggunakan lebih banyak bahan api daripada korang tekan awal, okey, sebelum nak naik ke arah bukit tu. Ini pun tips yang ramai terlepas pandang juga. Tips yang keenam adalah buka aircon dan jangan buka tingkap. Ramai yang beranggapan bila kita bawa kereta ataupun bawa apa saja kenderaan, kalau kita buka kita punya tingkap, kita akan jimatkan penggunaan minyak, right? Tapi sebenarnya bila korang buka korang punya tingkap, okey, dan tutup korang punya aircon, dia akan makan lebih banyak bahan api. Sebab apa tahu? Okey, sebab masa kereta kita bergerak dalam kelajuan 80 km sejam, 100 km sejam, okey, angin yang masuk daripada luar ni akan memberikan pressure kepada kita punya kereta. Secara tak langsung dia akan menggunakan lebih banyak petrol, alright, lebih banyak bahan api untuk tambahkan kelajuan pada kereta tersebut ataupun kenderaan korang ni. So bila korang tutup tingkap dan buka aircon, secara tak langsung kereta korang tu boleh bergerak pada kelajuan yang normal tanpa ada sebarang tekanan, okey, daripada luar. Tips yang ketujuh adalah gunakan jalan yang betul dan elakkan jalan-jalan yang jam, okey, ataupun jalan-jalan yang jauh. Right? Tips ni sangat-sangat berguna untuk korang yang selalu hantar job-job yang jauh, okey. Sebelum nak pergi hantar job ke tempat customer, call dulu dengan customer, bagi tahu dengan dia kita nak lalu jalan yang tol, right? So kita contoh dah dapat job yang pertama, kita call customer, okay, kita beritahu yang kita nak lalu jalan yang tol. So kalau dia setuju, kita lalulah. Alright, kalau dia tak bersetuju nak gunakan jalan yang tol, korang pick up satu lagi job, alright, job yang ke arah yang sama juga, dan korang call customer yang kedua ni, minta dengan dia untuk lalu jalan yang tol. Kalau customer kedua ni setuju nak lalu jalan yang tol, korang claim pada customer yang kedua ni duit tol tu. Alright, tapi kalau customer pertama pun setuju nak guna tol, customer yang kedua pun setuju nak gunakan jalan yang tol, korang pandai-pandailah bahagikan kos tol tadi tu dengan dua customer ni, kata dapatkan balik korang punya claim tol yang korang pakai tu. Tips yang ke-8 adalah bila sebelum korang sampai ke drop off point untuk job yang last korang nak drop off tu, waktu tu korang dah boleh cari dah untuk next job. Okay, slide siap-siap job yang masuk dekat dalam aplikasi tu supaya kita tak membuang masa, okay, nak pergi menunggu untuk next job yang lain. Sekiranya korang dah tunggu tak ada job yang sesuai ataupun tak ada job yang korang nak, alright, jangan merayau terlalu jauh, okay. Berhenti dekat mana-mana tempat yang sesuai ataupun berhenti dekat bawah-bawah pokok ke, right, tempat-tempat yang redup, ataupun sekiranya tak ada tempat-tempat yang redup ataupun tak ada tempat bawah pokok, right, keluar daripada kereta, tunggu job dekat luar. Okay, supaya kita tak terlalu membuang minyak, okay, bila kita tunggu job dekat dalam kita punya kereta ni. Sebab bila kereta dalam keadaan idle, right, kereta kita akan makan lebih banyak minyak sebab kita hanya buka
enjin, kita hanya on enjin untuk nakkan aircon sahaja. Secara tak langsung minyak kita akan jadi lebih tinggi, alright, dan secara tak langsung korang punya costing akan lebih meningkat lah, sebab kita nak kena isi minyak yang lain dan minyak kita akan cepat habis. Dan tips last sekali yang nombor 9 ni adalah last sekali korang kirakanlah berapa jumlah yang korang dapat pada hari tu. Alright, dan tolakkan segala kos yang terlibat, asingkan sekali dengan korang punya kos maintenance, minyak, makan dan segala costing yang korang gunakan pada hari tu. So bila korang dah dapat last sekali berapa total yang korang buat pada hari tu, itulah income bersih korang yang korang jana pada hari tu. Right, so untuk nak lebihkan pendapatan ni, aku dah bagi tahu tadi kan, make sure jangan jalan satu job, make sure jalan at least 2 job, right, untuk nak dapatkan kita punya target, untuk kejar kita punya income target. Right, so itu antara beberapa tips, 9 tips yang aku dah kongsikan dekat sini. Okay, yang mungkin korang terlepas pandang sebelum ni, sebagai panduan kepada korang yang mana yang buat perkhidmatan Lala Move ni untuk tingkatkan korang punya pendapatan, right, dan kurangkan korang punya kos. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita punya minyak, right, semuanya ada subsidi, semuanya ada kuota, semuanya ada limit. Bila limit kita habis, kita dah tak ada lagi dah subsidi, kita tak ada lagi dah kuota yang lain. So pandai-pandailah gunakan kuota yang diberikan oleh kerajaan sekarang ni. Alright, jadi aku rasa itu je kot video yang aku nak kongsikan kali ni. Okay, so pada korang yang belum lagi subscribe tu, jangan lupa guys tekan subscribe dan tekan like dekat bawah ni.